Tak apa. Astagfirullah. Hai guys, saya Cikgu Syahri. Okey, sekarang jam hampir pukul 1. Hampir pukul 1 pagi. Saya ternampak ada satu kedai ni, gerai ni, warung ni, tepi jalan ni, gerai lah, dengan anak-anak dia dekat luar. Saya tak tahu sama ada anak-anak dia ke siapa ke, tengah tertidur dekat atas meja. So, why not kita pergi sembang tengok. Jom kita pergi check jap. Okay, let's go. Assalamualaikum. Dah tutup Allahu Akbar. Niaga apa ni? Saya burger. Oh, niaga burger. Ni buat part time ke macam mana? Memang hari-hari berniaga. Saya nak balik KL ni, tapi saja singgah macam lapar-lapar kan. Niaga macam mana okey puan? Slow sikit Kenapa puan tak kerja ke apa ke? Tak cuba? Saya season saya dah masuk my day. Waktu siang puan pergi kerja sana? Yang itu bidang saya. Oh, okey. Tipu duit tu kan. Tipu duit? Kita tipu lah dengan orang lah duit. Kos yang agak tinggi sikit kan. Jadi saya drop lah, jual rumah semua, jual kereta semua, dan saya dana pendapatan dia ni lah. Tapi ni dah lama lah akhirnya. Oh, berapa tu kena tipu? Banyak lah. Berapa? 10,000? Oh, tak lebih? Allahu Akbar. Puan boleh saya dapat nama puan tak? Saya Mazliza. Puan Mazliza. Ni husband lah. Tuan, Assalamualaikum. Nama apa tuan? Zahrin. Oh, Zahrin. Okey, memang full time niaga tuan? Full. Oh, okey. Ni yang tengah tidur ni siapa? Anak. Yang sulung, yang kedua duduk dalam kereta tingkatan 1. Oh. Laki. Yang ni 7 tahun, yang tu 2 tahun. Dia orang memang semua akan ikut berniaga. Tak efek ke dia orang punya persekolahan apa semua? Kenapa dia orang tak stay kat rumah je ke apa ke? Tak ada siapa-siapa pun. Bahaya lah kalau tinggal macam tu. Dia gadget lah, tapi pun gadget pun takut lah kan yang gas ke apa ke kita tak tahu. Betul. Daripada skala okey, 1 ni kira memang habis rapat merempat lah. 10 ni kira yang memang tengah mewah kan. Puan rasa puan dalam keadaan yang mana sekarang ni? Nombor berapa? Saya yang Tiga. Ni hari-hari berniaga lah ni. Selasa cuti lah sehari. Allah, anak kecil lagi. Esok dia orang sekolah apa semua ni? Sekolah pagi. Astaghfirullahalazim. Tidur kita orang memang 3 jam lah kira. Suami lagi lah sebab dia hantar anak. Tidur sekejap lah dalam 2 jam macam tu. Lepas tu bangun subuh, rushing hantar dia orang ni 8 lebih pukul 9 baru tidur balik. Faham. Itu tak masuk nak pergi beli barang lagi kan? Betul. Penat, lillahi ta'ala tak tipu. Memang penat, stres, macam-macam. Ada, ya Allah, malam-malam ni. Masa puan kena tipu tu, kes apa puan boleh tahu puan? Dia jiran. Dia jiran, okey. Dia Islam lah, orang Melayu kita juga. Okey. Dia jiran, tapi saya pun asal saya dengan suami memang tak kenal dia. Dia jiran rumah kita tak kenal sebab saya beli rumah dekat Rasa Kemayan ni. Lepas tu mula kita kenal ni satu. Lepas tu yang kedua, seminggu selepas tu India yang sama tarik dan dia pun kesifati gitu. Dia kata, kenapa puan you sampai saya 2 kali dah ambil you punya kereta. Lepas tu cakap memang kena tarik lah dalam. Lepas tu nak keluar bukan senang kan. Nak keluar full settlement semua. Nak kena yang sewa tapak yang itu semua. Lepas tu Faham. rumah dia suruh langsam. Kalau tak sikit-sikit tak boleh lah. Tak apa. Total semua 200 lebih ribu. 200,000? Saya sebab saya dah tutup semua kedai dah. Semua deposit kedai saya ambil. Tapi dia tu pembawa duit saya tu saya tak tahu daripada mana kan. Saya nak mulakan balik yang kehidupan tu sakit lah. Puan, maaf saya nak tanya ni. Puan bagi tahu jawapan yang jujur lah kat saya. Untuk hari ni, setakat sekarang ni, nak tutup dah ni kan. Hari ni save berapa puan? 550 lah sebab saya tadi ada sebab transaksi dia touch and go cash, ada yang payment untuk yang last tadi pun tak masuk RM25 sebab saya tengok situ successful, tapi saya dulu pakai yang box, sound box. Bila saya tengok dekat, bila dah tutup macam ni pun saya sempat nak tengok satu yang akhir tu pun tak ada RM25 tapi macam ada macam tak tally kat situ kan. Jadi saya rasa macam mungkin yang ni bila dah tengok macam ni baru rasa perasan sebab sebelum ni ada orang buat QR yang tipu. Dia saya beli kat saya tapi RM11 tapi maknanya tarikh yang dulu-dulu. Macam ni lah tuan, puan. Allah. Sekejap bagi saya seminit 2. Boleh tak puan dengan tuan saya nak minta main duduk depan ni kejap? Boleh Mai jap. Anak tu umur berapa tu? Tahun. Ni tu. 2 tahun. 2 tahun. Ni semua sekolah ni esok. Apa tuan? Saya yalah tadi tuan dah cakap nama saya Cikgu Syahri kan? Betul, memang saya Cikgu Syahri. Saya pun tak tahu kenapa Allah gerakkan hati saya untuk datang malam-malam ni. Sedangkan saya boleh je straight pergi KL kan?
Tak apa macam ni, saya nak astagfirullahalazim, saya nak cakap susah ni. Okey puan, tak ada kata lain melainkan doa yang terbaik buat puan dengan tuan. Saya nak minta, boleh tak esok ambil cuti? Esok Jangan berniaga. Esok ambil cuti, jangan berniaga. Saya amanahkan dekat tuan, bawa anak-anak pergi makan, pergi jalan-jalan, pergi sonok-sonok, buatlah apa saja. Ni saja baki duit yang saya ada, saya kira. Nah, ambil. Terima kasih tuan. Nah, Semoga murah rezeki tuan. Tak apa. Nah, ambil, bawa anak-anak pergi makan aiskrim, pergi sonok-sonok. Kalau boleh esok jangan berniaga. Bukan apa, ada QR code tak? Ada. Keluarkan jap. Boleh tak saya pinjam QR jap? Saya nak QR something. Bawa pergi makan, bawa isteri pergi makan, anak-anak pergi makan, biar esok diorang nak pergi sekolah tak apa, tak ada masalah. Tadi saya dah bagi kat tangan, ni saya bagi extra lagi. Cuba kenal balik anak-anak, rehat, ambil rehat kan. Kalau nak nak buat apa-apa aktiviti dengan diorang pun silakan. Saya mampu bantu setakat tu. Dan untuk puan, dan yang ni hadiah saya untuk puan dan juga tuan. Kat sini saya ada rantai leher yang agak bernilai, so saya ikhlas bagi kepada tuan. Esok bawa puan makan ke apa ke, bagilah kat dia. Nah puan, nah Allah, this one betul goncang hati saya. Astagfirullahalazim, tahan. So okay, baik tuan, saya undur diri dulu. Saya minta maaf banyak-banyak saya datang terjah macam ni apa. Saya niat nak beli barang tadi tapi dah tutup kan. Puan, saya minta maaf banyak-banyak puan. Apa yang saya boleh cakap ialah insya-Allah tak apa, orang nanya kita ke apa ke, Allah ada. Kita orang Islam, kita ada akhirat. Itu yang best dia. Kita ada hari pembalasan kan. Bersangka baik dengan Allah mesti ada sebab. Selalunya kalau jatuh macam ni, Allah nak angkat, nak tendang kita bagi naik lagi tinggi. Jadi insya-Allah Allah akan jaga puan. Jaga diri elok nah. Ya, baik. Allah kesian dengan tidur sekolah esok ni. Okey, jaga diri lah. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Tu adalah kisah puan dengan tuan tadi tu. Kita doakan semoga urusan diorang dipermudahkan dan insyaAllah viralkan kau-kau lah benda ni. Diorang deserve benda tu. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.